Halo, selamat malam. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Ini video kedua lah. Ini PC yang sama lah. Ramadan buat. Dia cerita dalam Tamil lah. Dia cakap dia bersumpah. நான் சத்தியம் நான் இந்த மேட்டர் நான் கேபினெட் எடுத்து போகிறேன் அமைதியாக இருக்க dia kata sabar dia kata dia akan bawa perkara ni ke kabinet dia minta kaum India semua bersabar lagi dia cakap in the Sunday, in the perpecahan kaum, dia campur-campur lah. Dia cakap takkan benarkan pergaduhan, perpecahan kaum ini berlaku. Dia cakap lah. Tapi di belakang dia, dia punya Menteri Besar Selangor jumpa sama itu Tamindari, terima itu senarai, itu kuil-kuil haram lah. Di sebelah sana, dia punya Menteri KDN mentas jumpa sama itu Zamri Vinod. Bincang pasal isu kuil. Lu tengok, dia punya drama. Lepas tu dia cakap 100% nak action எடுத்து போறேன். Dia cakap lah 100% action dia akan ambil tindakan lah. Sudah 1 tahun lebih beratus laporan dibuat terhadap Zamri Vinod bila dia keluar kenyataan itu Taipusam dia kata orang India joget sana dalam keadaan mabuk dan tak sedar diri pun tak ada action. Dia cakap sajalah. So macam ni lah Ramanan. Sini you tahu sekarang isu yang paling panas ialah isu kuil yang dikatakan haram. Dia orang sudah keluar macam-macam senarai mau roboh ini kuil, mau roboh itu kuil. Macam itulah itu dia orang sudah kutip duit. Itu Tamindari ada kutip duit beli satu JCB and dia berjaya roboh satu kuil pun tak ada tindakan. Tangkap ini hari, besok kasih lepas. Tapi budak India tu ada sikit problem dengan itu Zamri Vinod punya kereta, terus tangkap pakai baju oren. Tapi ini 3-4 orang pengkhianat ini tak pakai baju oren. So ini semua dia kena jawab lah. Okay, macam ni lah Ramanan. You tahu tak, you punya jawatan kuasa rumah ibadat bukan Islam yang dipengerusikan oleh YB Eng Sihan, Adon Kinara dan timbalan pengerusi itu jawatan kuasa limas rumah ibadat bukan Islam Selangor, YB Papa Naidu. Diorang sudah saya dipahamkan beratus kuil diorang sudah kasih lulus di hadapan dengan di hadapan itu wakil-wakil Gurdwara, wakil-wakil itu Buddhis, wakil-wakil itu Taoism, wakil-wakil itu Hindu Sanggam, wakil-wakil itu Hindu Dharma Dandaram, something like that. Semua dia orang sudah setuju, sudah kasih green light untuk roboh. Sekarang dia kata itu wakil agama semua sudah setuju. Di belakang you, Ramanan, di belakang you itu bodoh punya Pakatan punya government buat itu macam punya keputusan. Dia orang mau roboh ini kuil-kuil haram. And kuil dan Gurdwara yang pertama sudah diroboh di Selangor ialah Taman Medan punya. Itu ialah satu clear case penganiayaan tau yang berlaku tau. Lu biar bodoh punya government, Pakatan Rakyat punya government 2012 ke 2011 dia orang kasih anugerah alienate itu tanah reserve sungai untuk digunakan sebagai tanah perkuburan Islam. And they very well know sana ada satu Gurdwara dan 2 kuil Hindu. Ini ialah satu orang legal term cakap malafiat lah, niat jahat. Ni lu punya government lah. Lu punya bodoh punya esko. Lu punya bodoh punya kerajaan. Buat di belakang you buat macam-macam. Dia orang bekerja sama dengan itu jumpa dia orang. Terima memorandum. Itu kampung Papan punya orang mau kasih memorandum sama itu bodoh punya Menteri Besar Selangor. Dia tak mau turun. Itu pekerja estate dekat Kuala Selangor ke mana hulu di dekat somewhere lah in Kuala Selangor side ada pekerja estate yang mau dihalau keluar, mau hantar memorandum, Menteri Besar tak mau turun. Itu Datuk Kalimantan berapa kali mau hantar memorandum pada itu bodoh yang Menteri Besar, dia tak mau turun. Tapi bila Tamin Dahari mau kasih itu senarai kuil haram, tokong haram atau apa-apa rumah ibadat haram, dia terima dia dan boleh ambil gambar dengan dia sekali. Ini lu punya gambar. Sini lu berdiri, lu drama. Dengan ini bodoh punya orang dekat belakang you semua. Ini cabang-cabang punya ketua kan. Semua drama. Semua kaki drama. Saya minta kaum
India di Malaysia jangan kena tipu lagi dengan ini PKR sama ini DAP. Ini semua drama, boleh kasih Academy Award. Sini cakap lain, sana cakap lain, belakang lu punya geng buat lain. Okey? Sekian, terima kasih.